Hai, zooming in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kasmita Sarah binti Effendi, selaku pengacara anda pada pagi ini. Pada 29 Oktober 2025, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim telah mengadakan Mesyuarat Agung Koperasi kali ke-25 bagi sesi 2024-2025. Tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan. Dapat kita berkumpul pada pagi ini di Dewan ini untuk melaksanakan mesyuarat agung tahunan Koperasi SMK 2024 merujuk pada akaun perdagangan. Pendapatan pada tahun 2024 ialah RM185,207.90, berbanding dengan tahun 2023 RM149,060. Alat ditolak dengan kos badan, kos kita sebanyak ini ialah RM3,000. So, upah jual koperasi dalam RM3,000. So, dalam perjalanan kelihatan saya tak ada rasa leceh dan dekatan ini mencanangkan pengalaman yang ditetapkan dan diterima. Terima kasih. saya Sumayya binti Dr. Zaman dari Ikatan Tiga Bintara menyokong cadangan tersebut. Tersebut dilantik semula sebagai Juruadil Dalaman yang baru. Saya Raja binti Omar menyokong cadangan tersebut. Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi tahun 2025. So ini akan dilantik oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bukan dilantik di pihak sekolah. Okay, jadi untuk itu saya mohon juga untuk seorang mencadangkan agar pelantikan itu. Assalamualaikum, saya Nurul Asyiki Hidayat. Saya mencadangkan mengumpulkan Pulau Wang Koridor sebanyak 10% daripada keuntungan. Bagus, saya Rohani bin Hasan ingin mengucapkan cadangan untuk menumbuhkan kumpulan wang sumbangan sebanyak 10% daripada keuntungan. Ya, betul. Majlis seterusnya menjemput Puan Sharifah Junaidah binti Saidi Rahman untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada Kooperator Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim. Itu sahaja untuk ditasan video pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk ditasan video yang seterusnya. Assalamualaikum. Zooming out.